Apa khabar semua? Jadi anda semua dah tahu apa yang berlaku di Middle East sekarang. Memang sedang berlaku peperangan. Jadi basically negara US dia membantu negara ni pergi serang negara Iran dan kemudian Iran ni bertindak balas dengan cara menyerang markas-markas tentera US di negara-negara sekitar dia. Jadi ini termasuklah negara-negara besar macam Arab Saudi, UAE dan beberapa negara lagi. Jadi benda ni semua anda boleh tengok melalui berita, tapi apa yang saya nak sampaikan dalam video ni adalah macam mana peperangan ni walaupun dia berlaku sangat jauh dari negara kita, negara Malaysia, tetapi nak tak nak kita akan rasa juga kesan dia secara tidak langsung. Okey, jadi jom saya explain. Pertama sekali, dari segi direct trade antara Malaysia dengan Iran, kita berdagang dengan dia lebih kurang 2.4 bilion ringgit setahun. Tapi walaupun nombor ni nampak macam banyak, secara relatifnya ini sangatlah rendah berbanding perdagangan kita antara negara-negara yang lain. Jadi kesan direct daripada import-export antara Malaysia dengan Iran tu agak limited. Jadi tidaklah kata kita terlalu bergantung kepada Iran dari segi import dan juga ekspor. Dan disebabkan lokasi kita boleh kata jauh lah daripada tempat yang berlaku konflik ni, maka kita pun tak perlulah risau tentang adanya jet pejuang lalu dekat atas kita, ada peluru berpandu lalu dekat atas kita, jadi kita nak kena tutup airport dan sebagainya. Benda itu tidak berlaku di negara kita sebab kita secara geografinya memang jauh dari tempat yang berlaku konflik ni. Kalau anda perasan dalam berita dekat Dubai, dekat Qatar, airport-airport dekat negara-negara ni adalah antara airport yang terbesar dan terbaik di dunia. Tapi mereka terpaksa tutup airport ni sebab tak selamat untuk dibuka. Jadi risiko peperangan ni kepada negara kita bukanlah dari segi direct trade macam yang saya explain tadi, tetapi lebih kepada kesan ekonomi secara indirect. Contohnya adalah ketidakstabilan harga minyak. Kemudian harga-harga pengangkutan secara shipping, harga insurans untuk kita insurekan kapal tu akan meningkat. Kemudian kita punya kapal terbang punya services pun terpaksa batalkan flight-flight ke negara Middle East. Jadi inilah kesan tidak langsung yang kita sedang rasakan sekarang. Jom saya explain satu persatu. Jadi kesan yang terbesar yang bukan saja dirasakan oleh Malaysia tetapi juga di Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara adalah berkenaan dengan tenaga. Specifically tenaga daripada petroleum. Sebab apa? Sebab 1/5 daripada petroleum yang bergerak disebabkan diorang trade ni berlaku di Selat Hormuz. Laluan ni memang sangat sempit dan boleh dikatakan sebagai choke point lah. Kalau tutup laluan ni, memang harga minyak dunia akan meningkat. Sekarang ni setakat video ni direkod, belumlah ditutup lagi. Tapi walaupun belum ditutup, disebabkan adanya konflik dekat situ, maka kapal-kapal minyak ni tak nak lalu dekat situ unless dijamin keselamatan mereka. Tapi sekarang ni keselamatan tu tak terjamin. Jadi mereka tak nak lalu dekat Selat Hormuz ni. Bila kapal tak nak lalu dekat situ disebabkan security risk, sama je lah kesannya macam Selat Hormuz tu ditutup. Dan bila minyak ni tak boleh lalu dekat kawasan tu, maka disebabkan production minyak banyaknya berada di Middle East dan memang lalu dekat situ, maka akan adanya kekurangan supply global petroleum. Dan macam biasa, kalau supply kurang, maka harga akan meningkat. Untuk negara kita Malaysia, disebabkan Petronas menghasilkan minyak dan minyak tu digali di negara kita sendiri, maka secara short term, kenaikan harga minyak ni boleh menguntungkan negara kita. Sebab negara lain dah tak boleh nak beli daripada kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz sana, maka dia masih boleh beli dari Malaysia. Jadi secara short termnya kita akan untung disebabkan harga minyak semakin mahal. Dan production minyak Petronas pun tidaklah dijangka akan terkesan sebab serangan ni berlaku jauh dari negara kita. Tapi walaupun negara untung disebabkan kenaikan harga minyak ni, kalau konflik ni berterusan, kenaikan harga minyak ni akan bagi kesan kepada sektor yang lain. Contohnya, bila harga minyak sentiasa naik, maka sektor production, kos dia akan meningkat. Sektor transportation, kos dia juga akan meningkat. Ini menyebabkan harga-harga barang akan meningkat dan kos ni siapa yang tanggung? Consumer juga yang tanggung, iaitu kita sendiri. Kemudian, bila benda ni berterusan, maka kerajaan juga akan terpaksa menanggung subsidi yang lebih banyak sebab harga minyak dunia yang mahal. Dan harga minyak yang sentiasa berterusan mahal juga akan lama-kelamaan membebankan sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Even kalau kata buka kilang roti pun, nak transport roti tu harga dia makin mahal. Jadi nak cover margin tu,
harga terpaksa ditingkatkan dan yang menanggungnya kita juga sebagai pengguna. Kemudian tak dapat dinafikan airline di Malaysia, contohnya macam Air Asia ke, macam Malaysia Airlines, even dekat Singapura, contohnya Singapore Airlines, memang ada berkurang diorang punya revenue disebabkan dah tak boleh landing lagi dekat Dubai, dekat Qatar. Ini adalah market-market yang besar sebab airport dekat sana antara airport yang terbaik di dunia, orang pun ramai, even ada antaranya airport yang terbesar di dunia. Jadi dah tak boleh nak pergi landing dekat situ. Even kata penganjuran Formula 1 pun mungkin terganggu disebabkan diorang punya pre-season testing dekat Bahrain. Tapi nak start F1 sekarang ni dekat Melbourne. Jadi kru-kru yang ada dekat Bahrain tu tersangkut dekat situ. Tak boleh nak pergi ke Melbourne. Tapi setakat ni tak ada apa-apa update lah. Jadi memang banyak benda yang tergendala disebabkan airport-airport dekat sana terpaksa ditutup. Kalau dibandingkan dengan Singapura, negara kita sebenarnya lebih bertuah sikit sebab kita bergantung juga kepada import-export. Tapi peratusan dia tu tidaklah sebesar macam mana Singapura bergantung kepada import-export. Sebab negara Singapura ni dia punya keistimewaan dia adalah pelabuhan dia tu. Kalau kurang kapal datang dekat pelabuhan dia disebabkan harga minyak naik contohnya, maka kesan yang lebih besar akan dirasakan oleh Singapura. Even menteri dia pun dah start nak buat prediction diorang punya GDP yang baru. Tapi sebelum tu, kalau anda dah tengok video ni sampai sini, maksudnya anda ni memang minat belajar pelbagai benda. Jadi kalau anda berminat nak belajar lagi macam-macam topik, kami di Akademi Hasbullah ada menyediakan kursus-kursus online dalam bidang teknikal, termasuk robotik, enjin, AI untuk usahawan, AI untuk tempat kerja. Baru-baru ni kami launch kursus Canva dan memang panggil graphic designer sebenar datang mengajar. Kursus untuk buat website pun ada. Jadi basically saya mencari guru-guru yang best-best ni di seluruh Malaysia dan minta diorang turunkan ilmu-ilmu yang diorang ada ni kepada anda, pendengar-pendengar Hasbullah Syarah. Jadi kalau anda berminat nak belajar dari pakar-pakar terbaik di Malaysia ni, saya jemput anda untuk klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Cuma pendapat peribadi saya adalah kesan yang akan ditanggung oleh Malaysia ni sebenarnya bergantung kepada berapa panjang peperangan tersebut. Donald Trump baru-baru ni cakap peperangan ni mungkin boleh pergi 1 ke 2 bulan. Sebenarnya saya tak faham apakah objektif Amerika ni pergi menyebuk dekat tempat yang sangat jauh dengan dia. Adakah dia nak tumbangkan rejim dekat Iran tu atau dia nak take over Iran sebab dia nak minyak tu? Tapi itu pandangan saya. Cuma agak kesian kepada negara-negara sekitar yang terkesan. Ada ramai juga sebenarnya rakyat Malaysia yang duduk di Arab Saudi, ada yang duduk di Dubai, ada juga rakan-rakan saya yang duduk di sana. Katanya keadaan tidaklah membahayakan, tapi orang agak stres. Sebab ada peluru berpandu lalu atas diorang, ada jet pejuang lalu dekat atas, kemudian ada peluru berpandu kena intercept atas kepala diorang. Jadi memanglah stres. Sama-samalah kita doakan rakyat-rakyat Malaysia yang ada di sana sentiasa dalam keadaan yang selamat.